Oh, thank you, thank you. Dapat bunga. Puasa ke puasa lah. Sekejap. Mana aku punya thumbnail this one. Lepas tu stiker. Ish, sibuk dah budak gendut ni. Kat situ orang nak stand phone, kat situ lah dia dah bersandar. La-di-da-di-di, la-di-da. 140 lah. Okay. Terbaik Asnara, thank you. Sekarang tengah checking dekat YT. Kuih apa je, korang kena stay tune dekat YT Asla sekejap lagi. Jam dia beli kat mana, tak ingat dah lah, TikTok je. Puasa ke puasa. Asal dah beli kuih raya ke? Takut. Tahun ni baju warna apa? Asla tahun ni baju raya. 30 hari, 30 helai baju raya. Jadi saya tak tahu colour apa. Terlalu banyak. Macam-macam colour ada. Tak balik Sarawak ke? Tidak. Malam ni kerja ke kerja? Sekejap ni guys. Nampak tak muka dia? Tanjira, macam mana dia gebu? Dia nak post gambar-gambar apa? Okay, korang sekejap je lagi konten Asla akan terpost dekat YT. Korang boleh standby. Korang nak Asla buat premiere ke tak nak? Tapi sama je ke premiere ke tak ke kan? Korang tak nak
aku nak. Asal lagi suka tinggal rumah ke? Betul. Asal tak suka melepak korang. Untung siapa jadi boyfriend aku ataupun kahwin dengan aku nanti. Sebab aku tak suka keluar lepak. Aku tak suka buang masa sangat. Tak suka melepak lah, senang cerita. Saya lagi suka duduk rumah. Duduk rumah dan duduk rumah. Kalau keluar pun, kalau nak beli something. Keluar untuk beli something. Kalau keluar dengan kawan pun macam Echah ke Rina ke kan. Bukan setiap hari lah. Mungkin seminggu, 2 minggu sekali macam tu. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Asal bukan jenisnya hari-hari keluar lepak. Habis kerja asal suka terus balik rumah. Nampak macam bosan kan, tapi bahagia. Sebab saya suka nak balik cepat-cepat. Biasa kalau macam habis konten habis terus rasa nak balik. Sebab nak mandi, nak buang makeup. Lepas tu main game ke, tengok Netflix ke, ataupun buat apa-apalah macam tu. Kebahagiaan orang untuk orang introvert, betul. Saya sangat suka duduk rumah. Saya tak kisah pun orang pergi tengok bunga api ke, pompang-pompang ke, New Year, tidak. Saya New Year tidur. Biasa buka makan apa? Tengoklah makan apa. Tapi mostly sepanjang puasa ni baru sekali. Baru sekali je lah Asla pergi bazar. Selain daripada tu Asla order Grab food je. Itu pun pergi bazar sebab terpaksa guys. Sebab dah terkeluar. Shopping seorang-seorang ke dengan kawan-kawan? Depends. Kadang-kadang seorang, kadang-kadang dengan kawan. Tapi saya lagi suka seorang lah guys. Dengan kawan best. Tapi kadang-kadang kita ada rasa takut orang menunggu. Asal suka shopping macam, tak tahu nak cakap, tak suka orang tunggu. Kalau macam kita nak shopping, kalau kita nak pergi kedai ni, nak pergi kedai tu, mestilah nak tengok-tengok. Kalau bawa orang nanti kan dia tunggu, suruh cepat, ataupun dia nak pergi tengok kedai lain macam tu. So better Asal lagi suka seorang. Macam tak nak menyusahkan. Betul. Tanjiro. Ramai betul Tanjiro ni. Yang selalu masuk live Aslam mesti tahu. Tanjiro ni selalu always teman. Aku tak faham lah kenapa ada orang-orang yang tak malu kan DM minta duit. Kadang-kadang diorang pakai, nak kata fake account tak tau. Sebab account diorang post family, post gambar anak, post gambar kahwin laki bini. Tapi sampai minta kat stranger duit, like, tak ada rasa malu. Lepas tu bila tengok DP, gambar dengan husband. Mana pergi husband dia?
Tulang kau kahwin dengan lelaki tak guna. Kan dah terpaksa minta duit dekat stranger. Senang-senang je tengok orang dekat internet. Oh, terus DM, hello, boleh tak saya nak pinjam duit? Kereta tertonggak lah, anak tak ada susu lah, pampers tak ada lah. Wah, aku pula yang kena tanggung kau punya tu. Kau yang beranak, aku pula yang kena bagi duit. Boleh dia katakan dalam sehari mesti akan ada orang macam tu DM. Mungkin orang sangat memerlukan kot. Guys, kalau memerlukan sekalipun, cari family dulu kot sebelum minta orang lain duit. Macam, ataupun bukanlah, senang cerita jangan cari family, jangan minta orang duit, tapi cari cara macam mana nak buat duit tepi. Kau pergilah buat Move ke, Grab Food ke, apa ke, daripada senang je. Memerlukan sangat sekalipun, saya ni pun daripada orang susah juga. Dulu mak saya tak ada duit pun meniaga cari duit, bukan minta duit ke orang. Dia ambil kesempatan, betul. Walaupun saya ni suka memberi ke apa kan, tapi saya tak akan bagi orang yang DM minta duit. Memang takkan. Sebab benda tu tak ikhlas. Macam mana cakap macam tak rasa ikhlas tu nak bagi. Kita buat sesuatu tu ikhlas lah. Biasa kalau Asla buat memang sebab Asla nak buat. Tapi kalau sebab ada yang meminta, memang saya tak akan buat. Akak mengandung mengidam nak jumpa Asla. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah. Korang konten saya masih lagi tengah checking dekat YT Studio. Kalau dah boleh monetize, tak ada copyright, Asla akan terus post dekat YT. So korang boleh tunggu sikit je lagi sebab dekat sini dia tulis 10 minit. Dalam masa 10 minit. So mungkin 1.40 lah. Tak baca pun komen kita. Terlalu banyak komen, laju sangat. Saya post guna phone je. Susah lah guys nak post-post guna laptop lah apalah. Ada je iPad tapi macam malas baik post kat phone. Doakan suami saya berjaya bayar hutang bulan puasa ni. Amin. Boleh-boleh, yang penting ada usaha. Apa kes straight? Entahlah no. Siapa ada baca Asal punya trade semalam tu tahulah. Sebab itulah Asal tak berapa minat buat review tau. Lagi-lagi dengan ejen-ejen yang acah-acah. Entahlah, korang tak faham kot. Tapi kalau influencer ke, diorang mesti faham. Akan ada seorang ejen yang ambil duit. Contohlah ejen ni dia macam easy money making lah. Contoh ada satu founder hire seorang ejen luar. Contoh dia bagi ejen tu RM20,000. So dia cakap dekat ejen tu, kau carilah influencer kat luar sana untuk review kedai aku. Contoh macam tu. So ejen tu pun akan approach influencer 1, influencer 2. Berapa harga awak? Macam tu. Dia jadi orang tengah. Dia akan ambil duit korang. Contohlah, kau letak harga video kau, satu video RM5,000 contoh. Dia akan ambil satu video RM10,000. Sebab RM5,000 tu dia akan simpan kat poket dia. RM5,000 tu dia bagi kau yang review tu. Macam tu.
Itu style agent. Tapi agent ni mostly hampir nak mampus. Sampah. Sebab apa? Cake whack. Dia macam, okay, aku tak kisah kau nak ambil persen aku ke apa ke. Yang penting aku nak bahagian aku tu rata. Tapi diorang yang agent ni mostly rasa diri diorang tu terpaling boss. Agent ni dia akan rasa macam aku yang bagi kau job ni jadi kau kena ikut cakap aku macam tu. Padahal duit tu bukan daripada agent tu, duit tu daripada founder. Faham tak? Tapi agent ni dia akan rasa dia tu terpaling lah. Itulah kes dia semalam. Kau tu dah lah agent je. Ambil duit pun daripada persen-persen. Itu kira hibah haram je. Kau pun dah buat duit haram kat situ. Lepas tu terpaling pula. Dah lah dipaksa Aslah tau. Dia kata dia macam ni. Memang Aslah deal dengan dia datang butik tu sebelum pukul 5 petang. Tapi pukul 5 petang tu saya dah cakap dah dekat dia. Dah waktu ni macam mana ni? Kalau saya on the way sekarang pun, ETA saya pukul 7. Asal cakap macam tu kat dia. Lepas tu dia, tak apa, boleh je, datang je. Akak tunggu. Lepas tu saya cakap lah, Asal cakap kat dia, tak apa kak, tak payah tunggu. Sebab tak selesa nak orang tunggu. And lagi satu, Aslah cakap, Aslah boleh buat sendiri review ni. Aslah bukan first time buat. And dia rasa dia boleh kawal Aslah. Faham tak? Dia rasa dia tu macam AI marketing yang boleh kawal orang kononnya. Jadi dia suruh juga Aslah datang. Butik tu. Padahal Aslah dah 3 kali Aslah cakap kat dia. Kalau Aslah datang, ETA Aslah pukul 7. Ni Aslah cerita pasal klien ni semalam. Kalau Aslah cakap kalau Aslah datang, ETA pukul 7. Lepas tu dia kata tak apa, datang je. Dia tunggu. Lepas tu dah separuh jalan kan. Comel je Tanjirun ni. Lepas sudah separuh jalan, dia kata dekat saya, saya lambat. Dia cakap Aslah lambat. So dia suruh Aslah macam cancel je. Bodoh kan? Bodoh gila. Padahal aku dah tanya dah banyak kali. Aku dah cakap dah apa tu, ETA pukul 7 mesti boleh datang ke? Dia sendiri yang paksa aku, datang je. Saya ada bukti, check lagi. Oh, dah boleh. 140. Banyak ke paymentnya? Tak banyak mana pun. Payment yang aku rasa macam kalau tak dapat pun tak apa. Lepas aku dah viralkan dia dekat trade, dia hantar bos dia. Dia hantar orang atas dia lah. Dia still under agent tau. Dia hantar orang atas dia di chat aku. Lepas tu yang chat tu pun satu. Bodoh juga. Dua-dua memang bangang. Korang baca ni dia cakap apa. Nampak tak? Dia cakap dekat Aslah, you suruh team I tunggu before 5 PM. And kenapa cancel? Sebab my staff and team pun not confirm you datang ke tak. And pukul 7 semua orang nak berbuka. Lepas tu Aslah screenshot semua chat-chat tu. Aslah cakap kat dia, mana satu yang saya suruh tunggu. And saya tak paksa-paksa pun. Lepas tu Aslah screenshot semua. Aslah tunjuk kat dia. Aslah kata, tengok ni saya sendiri cakap ETA saya pukul 7. But you guys yang paksa saya mesti datang. Lepas tu nak pusing cerita, make sure ada bukti tau. Aku cakap macam tu. Malu dia terus. Bodoh. Dah lah haram makan duit haram. Hibah ni haram je guys. Kau deal dengan orang harga ni, tapi kau ambil harga lain, lepas tu kau ambil duit lebihan tu, itu kira haram. Jawablah kalau ke akhirat nanti. Hibah pula, riba. Ya, riba, haram. Still
Puas hati aku, ya. Puas hati aku dapat screenshot anak didik dia tu. Dia macam gini, yang Aslah deal ni dengan orang B. Orang B ni orang bawahan dia. Lepas tu dia mengadu dekat dia punya orang A, orang atasan dia. Sebab Aslah viralkan dia dekat thread. Lepas tu orang atasan dia tu chat Aslah minta tolong take down thread tu. And dalam masa yang sama orang atasan dia tu pun macam pusing cerita lah nak backup anak dia tu. So cakap macam tu. Sekali Aslah screenshot from A to Z chat Aslah dengan dia punya anak didik bengap dia tu. Nah. So sekali dengan Aslah cakap macam ni je. Kalau nak pusing cerita, make sure ada bukti. Last sekali diorang minta maaf. Tapi minta maaf pun orang dah ni no. Dah sakit hati dah. Memang aku tak maafkan lah. Dia minta maaf je. Tu pun sebab Aslah yang suruh. Yelah kau dah paksa aku datang. Dah lah kau paksa aku datang. Walaupun aku 4 kali aku cakap pukul 7 ETA aku. Lepas tu paksa aku datang juga. Bila aku dah datang lagi 20 minit nak sampai, dia cancel sebab kata Aslah lambat. Bodoh. Memang bodoh cerita dia. Ejen tu. Lepas tu mengadu-mengadu dekat dia punya orang atasan, kata Aslah yang lambat orang nak berbuka. Nah, sekali aku screenshot chat aku dengan dia, terdiam terus kau. Kau yang paksa orang. Lepas tu mula-mula Aslah memang malas juga. Sebab apa tau, Aslah fikir macam pukul 7 kau. Pukul 7 takkan nak pergi. 1.45 korang Aslah dah prima dekat YT. Pukul 7 takkanlah Aslah nak pergi review pula kan. Tapi sebabkan dia suruh datang and dia bagi alasan macam dia buat ayat sedih. Dia kata boleh Aslah datang je sebab tim dah tunggu. Bila kita tahu orang tunggu kita, mestilah kita macam aduh takpelah, gerak je lah. Aslah pun gerak je. Dah on the way dah lah daripada rumah Aslah nak ke tempat tu. 55 minit tau. Lepas tu lagi 5 minit nak lagi 20, dalam 15 minit ke 20 minit nak sampai, dia cancel sebab dia kata orang nak berbuka. Lambat lah apalah. Memang aku mengamuk lah no. Dah lah masa aku baru nak sampai tu, time tu pukul 6 6.40 macam tu. Ya, sebab tu before ni lah, bukan after ni. Before ni, Aslah tak suka ambil review kalau under agent ni. Sebab agent ni memang macam ni. Acah-acah diva, dia macam cakap macam Aslah kalau dengan Aslah punya klien, Aslah memang humble lah, rendah hati sebab Aslah faham macam orang tu ambil kita untuk buat job, kita mestilah mestilah baik-baik dengan dia kan. Macam Aslah dengan Kak Suzy sebelum ni semuanya okey je. Aslah dengan brand-brand lain lah, brand-brand besar. Yang ni sebabkan dia agent, dia cake wet. Dia macam cakap dia bukan founder tau weh. Dia bukan founder ke apa ke, dia agent orang tengah. Dia lain sikit. Dia macam kalau macam founder ni, dia orang memang bagus. Aslah apa yang Aslah tahu and Aslah punya experience sendiri, bekerja dengan founder ni memang bagus. I mean like founder ni dia orang memang humble and pandai untuk manage kerja dengan klien. Tapi kalau agent yang orang tengah, memang out. Sebab dia orang rasa diri dia orang lah terpaling bos, terpaling CEO. Macam tu. Padahal semua orang tahu kau tu agent tu ambil persen income aku juganya. Tapi belagak. Lagi sikit lagi korang dekat YT. Sebab tu Aslah macam marah tau. Satu sebab memang dia suruh Aslah datang. Walaupun Aslah dia cakap banyak kali ETA Aslah pukul 7. Kedua, dia cancel masa Aslah dah nak sampai sebab alasan dia tim dia nak berbuka and Aslah lambat.
Padahal asal dia chat bukti memang dia suruh Aslah datang pukul 7 tu. Kenapa tak datang je before pukul 5? Sebab Aslah ada hal lain. Lagi satu, butik tu tutup pukul 9. So tak salah pun kalau Aslah datang ikut timing Aslah, sebab Aslah yang buat review, Aslah yang post. Tapi kenapa dia beria-ria sampai nak tunggu Aslah, and still suruh Aslah datang juga. Walaupun Aslah dah banyak kali cakap ETS lah pukul 7. Lepas tu bila orang dah on the way, dia cancel sebab konon-kononnya team dia nak berbuka lah apalah. Aku takkan cakap je kalau tak ada bukti, no. Dia mengadu dekat dia punya orang atas, kata aku viralkan dia dekat TikTok. Dekat Thread. Lepas tu orang atas dia tu pun chat aku macam nak clearkan nama dia, minta aku delete Thread tu. Lepas tu dia salahkan aku, dia kata aku suruh tim dia tunggu. Sekali aku screenshot chat semua, tahu pun kau minta maaf. Nak pusing cerita pun make sure ada bukti. Kalau tak ada bukti nampak bodoh. Okay, korang sikit lagi. Setengah pengiraan. Settle je yang ni. Asal kat live korang boleh pergi tengok dekat Asal punya YT. Make sure 4.8k ni ada dekat live chat ni tau. Kedai tu dekat mana? Dekat Bangi. Dia bukan salah kedai tu pun. Dia salah ejen yang uruskan benda tu. Sebab ejen tu yang terpaling. Dia biasalah no, dia ambil persen daripada income kau. So dia nak tunjuklah diri dia good macam tu. Padahal duit makan kau tu pun daripada influencer punya review. Sikit lagi. Lagi 30 second. Yang pasti konten ni memang fun gila and riuh. Satu AI team sebab kita orang riuh gila. So korang boleh pergi tengok dekat YT Aslah sekarang. Sebab lagi 17 saat, 15 saat. Okay. So jumpa korang dekat YT Aslah. Bye-bye. Korang pergi sekarang tau. Sebab dia dah ada kat sini. Kita tengok sama-sama. Ada banyak vitamin partnership favourite korang. Bye guys.